Bagaimana cara untuk anda membina 1 juta yang pertama? Pertama sekali, anda perlu ada ilmu dan guru. Kerana untuk berjaya, anda perlu ada keinginan yang kuat untuk belajar. Anda boleh mula membaca buku-buku keuangan dan hadir ke seminar percuma yang dianjurkan di semua cawangan public gold. Yang kedua, anda perlu memilih circle yang mempunyai cita-cita yang sama dengan anda. Jika anda berkawan dengan geng rempit, anda akan menjadi geng rempit. Jika anda berkawan dengan geng minum kopi mahal, anda akan menjadi geng minum kopi mahal. Jika anda berkawan dengan jutawan, anda akan menjadi jutawan. Yang ketiga, anda perlu belajar menyimpan secara konsisten. Semua jutawan menjadi jutawan dengan simpanan. Anda boleh lihat jadual ini. Anda boleh letakkan strategi berapa tahun untuk capai simpanan 1 juta pertama. Jika anda memilih untuk capai 1 juta pertama dalam masa 10 tahun, anda boleh menyimpan sekitar RM5,000 sebulan secara konsisten selama 120 bulan atau 10 tahun. Di sini juga anda boleh lihat, untuk menggunakan formula ini, anda perlu mencari platform simpanan yang boleh memberikan pulangan setinggi 9%. Pulangan ASB dan KWSP adalah sekitar 5.5%. Tabung haji sekitar 3.5%. Alternatif yang terbaik dan selamat adalah emas fizikal. Keuntungan emas fizikal adalah 100% daripada kenaikan harga emas. Jika anda lihat harga emas di sini, kenaikan setinggi 697% selama 20 tahun atau secara purata 34.85% setahun. Walaupun dengan bayaran zakat 2.5%, nilai simpanan anda masih tinggi berbanding dengan portfolio simpanan lain yang berisiko rendah. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.